Hai, selamat pagi semua. Wah, waktu pagi macam ni Mimi nak bangun ya. Tak apa, kita tengok alarm dah bunyi tu. Woi, bangunlah woi. Mimi, bangun. Bangun pun. Oh, maaflah semua, saya tak sempat nak buat perahu sangkut tadi. Okay, ni waktu pagi, waktu saya bangun. Saya akan cakap voice ni sampai habis berhujung. Saya takkan cut, tapi kalau ada yang cut tu, saya rasa saya dah mengelamun, dah merepek dah. Okay. Inilah, korang kena layanlah video saya ni sampai habis vlog daripada pagi, petang, malam. Oi, exercise dulu. Padahal pemalas exercise Mimi ni. Okey, sakit pinggang. Kita tengok pemandangan bagi ambil aura dia, semangat sikit, kemas-kemas sikit. Memang ini memang yang sebenar. Saya kemas-kemas ni, korang ingat saya berlakon je ke, tapi reality memang saya betul seorang yang pengemas lah. Tengok buat nampak rajin, tapi memang sebenarnya rajin. Yes, okey, jom kita pergi pergi buat breakfast dulu. Saya akan buat telur lah. Tak kisah nak buat telur rebus ke telur separuh masak ke apa. Saya akan bangun dulu, saya akan buat benda ni sebab saya tahu tunggu benda ni memang agak lama, dalam 2 minit, 3 minit macam tu. Kalau rebus yang tu mungkin dalam 4 minit. Kalau yang separuh masak dalam 2 minit macam tu. Okey, saya akan masak telur dulu ya. Korang kena tengok video ni, saya akan cakap berterusan. Tak kisahlah saya cakap apa ke, melalut kan. Korang kena layan jugalah. Siapa suruh korang tengok video saya kan. So kena faham je lah. Okay, sebelum kita nak makan, kita gosok gigi dulu. Saya memang pagi-pagi, saya rasa korang pun macam tu. Pagi tak ada ni nak mandi, gosok gigi, cuci muka apa semua. Tak ada ni nak bangun mandi terus sarapan pagi kan. Korang mesti akan macam saya. Saya tak ada nak tunjuk diri saya ni terlalu kemas sangat lah. Okay, dah cuci muka, okay, lengkap. Asal macam lag video aku ni. Kejap lag ke? Okey pula. Layan je lah. Okey, saya akan buat roti. Roti saya akan ambil roti wholemeal. Tak kisahlah korang nak makan roti apa, tapi kalau roti paling bagus, tak silap saya untuk diet, roti wholemeal lah saya rasa. Saya akan makan 2 keping roti wholemeal. Ini tak adalah menu diet sangat. Ini menu yang pada nak sedapkan tekak je. Okey, saya akan lag kau. Sekejap. Okey guys, saya rasa memang video ni dia lag kat depan tadi. Okey, tak apa, kita sambung. Saya akan letak pelantar ni. Macam lag juga saya akan letak pelantar dengan kaya. Saya rasa macam lag lah video saya ni. Kalau korang rasa lag, korang komen. Okey, selepas saya letak pelantar dengan kaya, saya akan panaskan ke dalam kuali lah. Tekan-tekan sikit, bagi kat belakang dia tu rangut. Okey, dah boleh lipat. Lepas dah lipat, macam dekat kedai tu lah. Apa kedai sarapan pagi tu, dah tak ingat lah. Okey lah. So, korang kena tengok video saya makan roti ni lah. Okey, saya akan makan, tunjuk dekat korang. Aku macam terlupa tadi. Lupa nak bismillah. Mampus aku, satu viewer tengok aku tak bismillah. Mampus. Okey, tengok ni, nak nunjuk sikit. Macam ni dah. Saya kadang-kadang nak selera tekak ni, makan yang ni lah. Tapi baju ni macam kenal. Tapi di mana ya? Kok lupa? Okey, kita akan terus makan cepat-cepat. Sekarang dah pukul berapa dah? Saya dah lewat. Nampak tadi dah gelap, tapi bila saya dah bangun nampak cerah. Saya biasalah, kita sebelum tidur tu kita celik-celik mata dulu. Tak adanya terus bangun terkejut kan. Saya bagi tahu pun tu, cakap pun tahu. Tak apa, korang kena tengok video ni. Lepas dah makan, saya akan pergi mandi. Lepas makan pun mandi. Inilah perempuan Melayu zaman sekarang. Memang makan dulu baru mandi kan. Mandi jap Okey, sebelum saya nak pergi selesai, saya akan cari baju dulu. Baju mana yang saya nak pakai. Jaket ke, seluar stoking, earphone. Hujan mat. Macam mana aku nak pergi jogging kat luar? Okey, tak jadi pergi jogging kat luar. Kita masak dulu, buat telur ni. Sebelum kita nak buat workout dekat dalam rumah. Saya akan pakai pakaian macam ni sebab nak buat dekat dalam rumah kan. Saya akan masak telur 3 biji. Dan saya akan masak ayam. Ayam yang dibuat dalam air fryer lah.
Kalau korang nak tahu perencah dia apa, nantilah saya beritahu Mino. Next seterusnya, konten seterusnya lah. Pandainya Mini. Okay, so nampak ayam dah masak dah kan. Sumpah sedap, tak tipu korang. Okay, jom. Saya nak pergi angkat dulu ayam ni. Ayam macam banyak ya. Ayam ni dan telur ni lah. Tapi sebelum tu kita kupas dulu. Kalau makan sekali dengan kulit, tekak kita jadi lain lah. Akan jadi kasar-kasar, pecah-pecah tekak. Suara pun akan jadi sedap lah macam saya. Okay, tengok. Dah siap. Jom kita makan. Okay, bismillah. Korang ingat saya tak bismillah Saya bismillah tau. Okay. Makan telur rebus. Kalau boleh, kalau korang yang diet dekat luar sana tu, makan telur putih saja. Telur kuning letak kat tepi. Tengok ayam dia. Saya terkejut. Sumpah sedap gila. Sedapnya. Belagak sikit. Sumpah sedap ayam dia. Saya makan dulu korang. Okey, saya pun dah siap makan dah semua. Memperbetulkan ni, nampak tengkok tudung semua. Sebab duduk dalam rumah saya jadi macam susah lah nak pakai tudung, renyah lah. Lepas tu nak rekod video memang renyah. So saya harap tak nampak sangat lah aurat saya yang dosa-dosa semua ni lah kan. Saya tutup sikit supaya korang sikit dosa saya. Kalau tak tahulah Mini bila nak berubah. Okey, tak apa. Saya akan tunjuk dekat korang. Saya susah. Lenguh kaki nak tercabut tau. Tengok dia macam ni. Tapi sakit juga ni. Saya akan percepatkan video ni supaya korang tak bosan lah kan duk gerak je atas tu. Okey, nampaknya sumpah lah letih gila. Berpeluh cerau macam ni banyak gila. Betul-betul cerau ni. Kalau dah betul-betul cerau tu, memang korang cakap betul-betul keluarkan lemak-lemak. Korang apa yang saya buat selama ni dan saya target selama ni, senang ke susah. Buat tu, mitik-mitik tu. Okey guys, ini waktu petang pula saya sambung pergi jogging. Bukan buat cardio macam tadilah. Tadi tu macam mau pada cardio brisk walk. Ni saya buat jogging lah. Jogging petang dengan akak saya waktu dia free. Boleh lah ajak dia sekali, buat sekali kan. Katanya dia nak fitkan balik lah badannya. Aku pun tak fit, dia pergi suruh aku follow dia pula. Aku tak nak fit, aku nak sihat kan. Sekarang ni kita nak start dah berjogging. Kita tak tahu kita nak buat 3 kilo ataupun 5 kilo, tak tahu. Tengok keadaan macam mana. Sebab dah tak fit macam dulu. Dulu pun tak fit. Sekarang tak fit, okey. Okey, alhamdulillah sekarang dah 2 kilo. 3 kilo. 4 kilo. 6 kilo. 6 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Okey, jom korang. Let's go. Agak susah ya bila berlari sambil record video ni. Buat akbar. Kita orang dah habis dah. Jom. Dengar. Gelap memang tak nampak. Sebab tu saya jarang buat video jogging ke video exercise ke apa. Sebab waktu malam memang tak nampak. Kalau waktu pagi, akak saya selalu kerja, sibuk. Saya nak sorang-sorang, saya agak risau lah bila sorang-sorang buat ni kan. Macam mata tak cukup tidur, padahal tidur banyak tidur banyak dah kan. Mata kena buat seorang lah. Tapi aku rasa macam tidur tak cukup. Aku rasa macam tidur tak cukup lagi. Hari ni aku rasa tidur tak cukup. Aku rasa tak cukup Tapi dapat tidur 2 kali tawaf, aku lega. Okey, bye. Masuklah sini. Hmm.